Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rafiuddin bin Yaakob. Pada 11 Oktober 2024, SMK Bukit Jana telah mengadakan sambutan Hari Sukan Negara di Padang Sekolah dengan penuh semangat dan meriah. Acara ini bertujuan memupuk budaya hidup sihat dan aktif dalam kalangan warga sekolah. Majlis dimulakan dengan ucapan perasmian oleh Pengetua Cermelang, Encik Roslan bin Hassan, yang menekankan kepentingan sukan dalam membentuk disiplin dan kerjasama antara pelajar. Beliau turut menyertai aktiviti sinarobi bersama guru dan pelajar, menunjukkan teladan kepimpinan melalui contoh. Antara aktiviti yang dijalankan di Padang termasuk pertandingan tarik tali yang menyaksikan persaingan sengit antara kelas, serta perlawanan bola sepak antara pasukan guru dan pelajar yang mencetuskan sorakan gemuruh daripada penonton. Suasana ceria dan semangat kesukanan jenis terpancar sepanjang acara berlangsung. Soalan untuk anda. Apakah aktiviti sukan yang paling anda gemari semasa Hari Sukan Negara di sekolah anda? Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video menarik dari kami. Terima kasih dan jumpa lagi.